Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang literasi bahasa. Secara ringkasnya, literasi bahasa merujuk kepada keupayaan seseorang untuk membaca, menulis, memahami dan menggunakan bahasa dengan berkesan dalam kehidupan seharian. Kemahiran ini sangat penting kerana ia menjadi asas kepada proses pembelajaran murid. Baik, selepas memahami maksud literasi bahasa ini, saya akan ajukan satu soalan kepada anda semua. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menjadi halangan kepada penguasaan literasi bahasa dalam kalangan murid? Adakah disebabkan faktor keluarga, persekitaran, kurangnya bahan bacaan atau sikap murid itu sendiri? Jadi saya akan buka ruang untuk anda berkongsikan pendapat anda. Hari ini, saya akan menghuraikan 5 halangan literasi murid. Pertama, kecerdasan intelek. Setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza. Murid mempunyai tahap intelek rendah atau masalah pembelajaran mungkin mengambil masa lebih lama untuk memahami bacaan dan menulis dengan baik. Kedua, faktor fizikal. Masalah seperti rabun, gangguan pendengaran atau kurang sihat boleh menjejaskan fokus murid semasa proses pembelajaran literasi. Yang ketiga, faktor intrinsik. Ini merujuk kepada motivasi dalaman murid. Jika murid tidak berminat atau tiada dorongan untuk belajar, mereka akan kurang berusaha untuk membaca dan memahami bahan bacaan. Keempat, faktor fisiologi. Keadaan seperti keletihan, lapar atau kurang tidur boleh menyebabkan murid sukar memberi tumpuan di dalam kelas. Akhir sekali, tahap kesediaan murid. Jika murid belum bersedia dari segi emosi dan kognitif, mereka mungkin belum mampu menguasai kemahiran literasi dengan berkesan. Selain itu, halangan utama dalam perkembangan literasi juga turut dipengaruhi oleh faktor persekitaran, sama ada di sekolah maupun di rumah. Persekitaran sekolah yang kurang kondusif seperti kekurangan bahan bacaan, kemudahan yang terhad serta kaedah pengajaran yang kurang menarik boleh menyebabkan murid hilang fokus dan tidak mendapat bimbingan yang mencukupi. Keadaan ini menyukarkan mereka untuk menguasai kemahiran membaca dan juga menulis dengan baik. Selain itu, persekitaran fizikal di rumah yang tidak sesuai juga memberi kesan terhadap literasi. Suasana yang bising, tiada ruang khas untuk belajar serta gangguan penggunaan gadget boleh mengurangkan kemampuan dan minat murid untuk membaca dan menulis. Tanpa suasana yang tenang dan selesa, proses pembelajaran menjadi kurang berkesan dan perkembangan literasi sukar untuk dipertingkatkan. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk kemahiran literasi murid, khususnya dalam aspek membaca, menulis dan memahami teks. Namun begitu, terdapat beberapa faktor daripada aspek guru yang boleh menjadi halangan kepada perkembangan literasi. Pertama, kekurangan pengetahuan dan kemahiran pedagogi literasi dalam kalangan guru boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran. Tidak semua guru mempunyai latihan khusus dalam strategi pengajaran literasi seperti teknik fonik, kaedah bacaan berfokus atau pendekatan pembelajaran berbeza tahap. Hal ini menyebabkan pengajaran menjadi kurang sistematik dan tidak memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Kedua, kaedah pengajaran yang kurang kreatif dan tidak menarik turut menjadi penghalang. Jika guru hanya menggunakan kaedah tradisional seperti membaca teks secara berulang tanpa aktiviti interaktif, murid mudah berasa bosan dan kurang motivasi untuk membaca. Penggunaan bahan bantu mengajar yang terhad juga mengurangkan rangsangan terhadap minat literasi murid. Ketiga, beban tugas guru yang tinggi boleh menjejaskan tumpuan terhadap pembangunan literasi. Guru yang dibebani dengan tugasan pentadbiran, dokumentasi dan aktiviti core curriculum mungkin mempunyai masa yang terhad untuk merancang pengajaran literasi yang berkualiti serta memberi bimbingan individu kepada murid yang lemah. Seterusnya, halangan literasi dari sudut ibu bapa. Yang pertama, kurang kesedaran tentang kepentingan literasi awal. Sesetengah ibu bapa beranggapan kemahiran membaca dan menulis hanya perlu dipelajari apabila anak mula bersekolah. Oleh itu, mereka kurang memberi pendedahan awal seperti membaca buku cerita, berbual dengan bahasa yang kaya atau memperkenalkan huruf dan bunyi. Kekurangan rangsangan awal ini boleh menyebabkan anak memasuki sekolah tanpa asas literasi yang kukuh dan kurang minat membaca. Yang kedua, persekitaran rumah yang kurang merangsang. Rumah yang tidak mempunyai bahan bacaan, sudut belajar atau rutin membaca bersama tidak membantu perkembangan literasi anak. Suasana yang bising atau tidak teratur juga menjejaskan tumpuan. Apabila membaca tidak menjadi amalan harian dalam keluarga, anak cenderung menganggap aktiviti membaca sebagai tidak penting. Akhir sekali, penggunaan gadget tanpa kawalan.
Penggunaan telefon pintar atau televisyen secara berlebihan mengurangkan masa anak membaca dan berinteraksi secara bersemuka. Jika kandungan tidak dipantau dan tiada had masa skrin, anak lebih tertarik kepada hiburan segera berbanding aktiviti literasi. Bimbingan ibu bapa penting supaya teknologi menyokong bukan menghalang pembelajaran. Faktor rakan sebaya memainkan peranan signifikan dalam mempengaruhi tahap literasi bahasa murid sekolah rendah. Hal ini kerana murid banyak menghabiskan masa bersama rakan di dalam dan luar bilik darjah. Sekiranya rakan sebaya kurang berminat membaca atau tidak menggunakan bahasa yang betul, murid lain cenderung meniru tingkah laku tersebut, contohnya penggunaan bahasa rojak atau singkatan tidak formal. Dalam perbualan harian, boleh menjejaskan penguasaan ejaan dan struktur ayat yang tepat. Selain itu, tekanan rakan sebaya turut menjadi halangan. Murid yang rajin membaca atau aktif bertutur dalam bahasa baku kadang-kadang diejek sebagai skema atau belagak pandai. Situasi ini menyebabkan mereka kurang yakin untuk menunjukkan minat terhadap aktiviti literasi seperti membaca kuat atau menjawab soalan. Kesannya, potensi penguasaan kosakata dan kemahiran komunikasi tidak berkembang secara optimum.